Semua orang asyik sebut ARPA. Apa benda ARPA Teras 3 ni? Serius sangat bunyinya. Teras 3 tu sebenarnya simple je. Pembangunan organisasi. Kita cakap pasal macam mana organisasi situ bergerak. Maksudnya? Okey, bayangkan pejabat kita ni macam mesin besar. Kalau gear tak align, kerja tersangkut. Kalau proses terlalu panjang, semua lambat. Kalau peranan tak jelas, semua orang rasa dia paling penting. Ada contoh tak? Ada. Beberapa bulan lepas, saya pergi mesyuarat. Ada seorang matron cakap, kerja awak senang. Salah tulis, buang kertas. Kerja kami kalau salah, pesakit boleh terjejas. Pedas tu. Bukan pedas, tapi menggambarkan satu benda besar. Setiap skim fikir tekanan kerja dia paling berat. Padahal sebenarnya, masalah ni berlaku bila peranan dan struktur organisasi tak jelas. Kalau semua orang tahu fungsi masing-masing, kita tak perlu pun berlumba siapa lebih penting. So Teras 3 ni buat apa sebenarnya? 3 benda besar. Rasionalisasi dan penstrukturan semula. Kita susun balik organisasi. Siapa patut urus, dia urus. Siapa pakar, dia fokus pada kepakaran. Tak ada lagi, kerja saya paling power. Right person, right role. Tepat. Semakan peraturan dan keistimewaan. Peraturan lama yang buat kerja lembab kita kemas kini. SOP panjang berjela, kita pendekkan. Keistimewaan tak relevan, kita semak balik. Pendek kata, buat kerja senang sikit. Senang dan berintegriti. Pengoptimuman sumber dan keseronokan bekerja. Kita letak orang yang sesuai pada tempat yang sesuai. Kerja seimbang. Bajet bijak, kerjasama elok, barulah happy nak kerja. Bila sesuai, barulah fun. Sebab tu Teras 3 ni penting. Kalau organisasi kemas, kerja pun lancar, keputusan cepat, rakyat pun puas hati. Okay, now I get it. ARPA ni bukan teori je. Ini benda hidup dalam pejabat kita. Exactly. Organisasi yang lebih dinamik, lebih matang dan lebih bersedia untuk masa depan. Monday Blues apa? Kita tak ada lah.